Biasanya pagi Ahad ramai orang pilih untuk berehat. Tapi di Pantai Dalam hari ini, suasananya sedikit berbeza. Ada yang datang untuk yoga, ada yang datang untuk muzik, ada yang datang untuk move bersama komuniti dan ada juga yang hadir untuk support tujuan kebajikan. Rise and Revive bukan sekadar wellness event biasa. Alright, about this event, ia dianjurkan oleh Indah Water Consortium melalui IWK Eco Park Pantai Dalam bersama Prahara sebagai rakan wellness dan komuniti. Acara ini menggabungkan yoga, fly jam dan pound fit bersama Atilia Harun, Mimi Fly dan Icon Hanis. Lebih bermakna, semua hasil jualan tiket disalurkan kepada Asana Kuala Lumpur Welfare Association dan Malaysia Federation of the Deaf. Hari ini, makna wellness terasa lebih luas. Not just about moving your body, but moving with purpose. Bukan hanya untuk rasa lebih sihat, tapi untuk memberi semula. Maybe this is what self-care can look like. Bila kita jaga diri, sambil membuka ruang untuk menjaga orang lain.